Dalam banyak-banyak saya buat tu, saya nampak meniaga best lah. Ada peluang apa kerja boleh masuk duit, saya masuk. Saya kerja dengan orang, saya tolong ini, tolong itu, semua saya buat. Tapi dalam banyak-banyak saya buat tu, saya nampak meniaga best lah. Nampak tak? Jadi sekolah rendah pun saya dah meniaga. Saya bawa aiskrim Malaysia pergi ke sekolah. Saya deal dengan orang kantin. Kak, tumpang sini boleh tak dalam peti sejuk? Nanti time rehat saya ambil. Saya nak jual dengan kawan. Kakak tu dia tengok kita muka kesian kan. Dia kata tak apalah adik, kakak jualkan. Ni berapa kau bawa? Dia kata 10 berapa? RM1. RM1 nak kakak bayar dulu. Jadi rehat tu kakak tu jualkan kat kantin tu. Jadi bukan cakap lah apa-apa peluang. Tikam. Dulu kat kampung-kampung ada tikam tu, tikam. Tikam duit ada, tikam bunga api ada, tikam mainan ada. Aku pergi lah kat kedai pemborong tikam, beli. Aku ronda satu kampung aku. Tikam. Kau faham tak? Jadi orang tikam. Pergi rumah bujang, orang bujang duit banyak. Cabut habis paut tikam aku dia beli. Jadi apa-apa je aku cuba masa kecil-kecil dulu. Maknanya macam kita nak main bola daripada kecil, bila kita nak meniaga pun daripada kecil tu kita dah ada tanam.